Hari tu viral satu video, tak tahu nak pergi mana kat Kedah. Tapi sebenarnya kat Penang pun tak tahu nak pergi mana. Lebih makan. So video kali ni, video pergi makan dekat Penang. Habis tak apa. Penang ni 2-3 kali dah aku sampai. Tapi kali ni first time aku nak sampai dekat Bukit Bendera. Itu pun sebab orang rumah aku ajak. Konon-konon nak tengok view waktu petang. Masalahnya timing tak ngam. Petang-petang hujan pula. Sempatlah tengok sikit view. Lepas daripada tu hujan agak lebat dan terus malam. Tak nampak apa-apa. Tapi yang bestnya dekat sini, first time aku dapat rasa bingsu mangga yang sedap dekat food court dia. Biarlah tak sempat. Malam orang ramai, tak ada video. Ini dah video yang ada. Kita try padang brown lah ni. Ni MS Muhammad Mi Sotong sampai. Ni dia Mi Sotong sampai. Turun daripada Bukit Bendera tu terus pergi ke Padang Brown sebab nak try ke Padang Brown ni. Mi Sotong ABC dengan bukan tu saja. Pasembur dengan kerang rebus pun ada sekali. Memang makan banyak sikit dah malam ni. Tegak lagi kat sini. Ni buat rendang dulu, buat rendang kulit kerang. Oh, itu lain. Ya. Ni rata untuk rata. Rata. Kuacit pun rata. No. Dia lambat baca dah. Tak, ada point kat situ. Ikat dia gantung. Nah, kenapa aku macam nak gantung, nak jemur helmet? Malam tadi hujan kan? Helmet dekat motor, gantung macam ni, basah kuyup. Jadi pagi ni dengan matahari pagi, kita jemur dulu helmet sambil pergi sarapan pagi dekat mana? Roti Canai, Jalan Agri. Ini bukan kali pertama aku sampai dekat kedai ni. Ini dah kali kedua ke ketiga, aku tak ingat lah. Suggest daripada kawan orang Penang sendiri. Aku suka kedai ni sebab dia sedap satu, luas, lapang, tak perlu beratur panjang macam-macam kedai viral yang lain. Aku harap tak viral dan tak ramai orang, senang sikit. Aku nak makan dekat sini next time aku datang. Korang yang datang sini, okey? Biar aku je datang. Punyalah tak ada tempat nak pergi dekat Penang, kena pergi mall. Macam tak ada mall lah kat KL. Tak ada. Tapi Buang masa, nak buang masa. Disebabkan masih lagi awal pagi, aku dengan rumah aku decide untuk buang masa dekat mall dengan menonton cerita Blood Brothers tayangan pertama di awal pagi. Ialah awal lagi, kenyang lagi. Jadi nak makan tengah hari ataupun nak cari tempat kedai makan lain, rasa macam tak sempat lah. Masih kenyang. Tengah hari sikit baru kita pergi cari kedai makan seterusnya. Dan asal kita orang nak pergi balik pulau, nak try durian balik pulau yang famous tu. Tetapi malangnya konon-konon nak makan durian, bukan musim durian. Jadi kita pergi singgah dekat shop. Durian ada, durian Belanda. So ini kita orang singgah Tropical Farm. Layan jus sajalah sebelum kita balik hotel. Petang tu kita decide untuk keluar jauh sikit lah. Daripada Batu Ferenghi, kita pergi sampai ke Bayan Lepas sebab nak try kedai Mamu Daun Pisang. Kedai ni baru lagi. Baru lagi naik FYP apa semua. Kat sini aku try ayam claypot. Nice, sedap. Boleh lawan Kapitan punya claypot. Kat sini environment memang best. Selesa, teh ais pun sedap. Aku recommend untuk korang try, datang try kat sini next time, okay? Pagi tu kita orang pergi ke Yusof Relau sebelum kita balik KL. Aku nak buat video tapi terlupa. Bateri dah habis. Best tempat ni. Dah repeat pun kali kedua ke kali ketiga. Next pula tu sebelum balik, singgah pula dekat Pak Mat Western. Aku nak buat video apa kat Pak Mat Western ni. Diorang lagi banyak video daripada aku. Lagi power daripada aku. Jadi, itu sajalah untuk video kali ni. Jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum. Jangan lupa kalau korang sampai Penang, singgah tempat-tempat yang aku dah share dalam video kali ni, okay?